Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan ada satu lagi website yang boleh run auto slideshow. Ini dia pakai zohopublic.com. So kita ada URL ni daripada Zoho Public ni, dia akan run slideshow. Ni kita boleh nampak dekat bawah ni slide dia bergerak lah. Dia ada 7 keping slide. Dia auto slideshow. Apa yang perlu anda lakukan adalah copy shortcut link ni. Okay, kemudian pergi kepada See My Salat Time, Internet, Umum, nanti dalam umum sini. So kita ada file LOC lah. So untuk jenis ni kita ada Zoho Public. Saya letak nama dia v1.loc. So buka LOC ni, kita akan paste URL yang kita copy tadi lah. Yang auto play punya URL daripada Zoho Public tu. Kita masukkan link ke sini je. So kita create satu file, nama dia .loc. Okay, so dekat sini kita akan ada dalam folder umum lah. So kalau kita nak tengok di sini pun boleh. Kalau dalam Salat Time ni, kita boleh tengok dalam folder internet umum. So kita boleh nampak sini. So by default sekarang ni saya letak interval dia 30 saat lah. Ni Mekah Live. So dia akan run Mekah Live dulu. Kemudian dia akan run Zoho Public V1 LOC lah. Kita boleh cek sini. Saya buat untuk testing. Saya letak internet nombor 2. Default dia akan run 5 second untuk internet tu. Internet ni. Kita letak bagi lama sikit lah. Kita letak 10 second. Simpan. So nanti internet default Mekah Live ni dia akan run 10 second. Okay. Yang ini dia akan run 30 second lah. Ini untuk testing je. Kita letak 30 second untuk Zoho Public. So kita tengok macam mana dia run. So mula-mula dia akan run slide. Ni slide ni 5 second dia akan bertukar. Lepas slide dia akan terus masuk ke internet lah. Ini bagi kecil sikit. So sini kita boleh nampak dia punya LOC file. Zoho Public 1. Nanti dia akan run. Okay, mula-mula dia akan run Mekah Live dulu. Ini kita set tadi 10 second, 10 saat. Ini akan bertukar ke Zoho punya lah. Ini kita set 30 je rasanya. 7, 8, 9. Ini kalau nak proper kita kena kira dia punya duration lah. Daripada slide 3 ni sampai slide 7 ni berapa saat lah. So kalau sampai nak habiskan slide 7 ni kita perlukan 50 saat. So kita akan set dia punya duration tu 50 saat lah. Macam ni kita set 30 saat dia tak cukup kan. Dia terus pindah ke screen seterusnya. So kita kena tambah lagi sini. So dalam internet ni kita kena tambah dia punya duration lah. 30 ke 45 untuk habis. Okay, so mudah je. Contoh-contoh lain kita ada yang daripada Canva punya. Kalau kita search ni file LOC yang sebelum ni ada punya. Ni untuk Canva punya. Ini video SAF. Surau SAF punya ni. Jadi kan yang ni dia perlukan dalam 69 minit 9 saat. 69. So dalam 70 lah kalau kita nak ada gap 70 ataupun 71 saat. So macam ni. Ini pun boleh juga. Ni dia akan run Mekah Live. Ataupun kita remove Mekah Live. Ni dia akan run video. Yang ni kita boleh buat link video pun boleh. Kita boleh nampak dekat sini. Dia punya link daripada Canva. Kalau ini link daripada Zoho Public tu lah. Okay, kita test ni pula. Kita run slide. Lepas tu dia akan run daripada Canva. Tu kita set dah 71 saat tadi. Lepas Canva dia akan run daripada Zoho Public pula. Canva kita run video rasanya link tu. Sebab link tu user dia boleh tukar konten dia. Dia bagus dia. Kita pakai link yang sama, konten dia boleh berubah-ubah. Sebelum ni dia buat untuk bil elektrik ada. Dengan sumbangan masjid lah. Ni video kan. Ni daripada Canva ni. Create with Canva. Macam tu. Ini saya set dia punya interval
71 saat. Video ni 69. So kita bagi 2 saat untuk gap dia untuk dia pindah ke video seterusnya lah, ke slide ataupun ke URL HTML yang baru tu. Kalau video kat bawah ni dia ada dia punya ni, kita boleh nampak dia punya duration dia. Macam Zoho Public tadi tu dia tak ada duration dia. Yang tu mana kita kena kira sendirilah, kita kena tengok sekali dan tengok dia punya duration dia berapa saat untuk dia habiskan 7 slide tadi tu. Ni video ni direct daripada Canva server. Dia sama macam kita run YouTube tadi lah, Mekah Live tu direct daripada YouTube punya server. Ini direct daripada Canva punya server. Kena ada internet yang stabil lah baru boleh buat macam ni. Integration to Canva ni kena ada internet stabil. Okay, dah nak habis lah. Nanti dia akan terus pindah ke Zoho punya lah. Ni kita bagi masa 2 second. So dia akan pindah ke Zoho. Ni yang Zoho punya website lah. Ini dah ada 7 slide. Tadi saya dah tambah dia punya duration dia. Tengok dia sampai slide ke berapa. Kat sini kita boleh tengok dia punya jumlah slide lah. Kalau tak cukup, kita kena tambah lagi dia punya duration tu lah. Bagi cukup ngam-ngam sampai slide yang ke-7 lah. Ini slide ke-4. Yang bagus dia macam ni, konten tu dia update di server. Di server kalau Zoho lah, di Canva. So dia tak payah update di local. Ni slide ke-6 dia buat pertanyaan tu. 7 tambah satu lagi. Sebenarnya all okay lah tu. Okay, ngam-ngam dia punya saat dia tu. Okay, sekian. Terima kasih.